sesuai. Jadi kalau untuk loan kereta, kalau untuk gaji 3,000 jangan lebih daripada bayaran bulanan kereta tersebut, jangan lebih daripada RM450 sebulan. Okey, kalau untuk deposit, dah tahu harga kereta macam mana, dah tahu loan kereta macam mana. Deposit pula. Deposit macam mana dia punya tu? Harga kereta darab dengan 20%. Kenapa kena 20%? Biar sebab kita nak ikat bulanan tu lagi rendah. Kita nak ikat bulanan kereta kita tu lagi rendah. So kita tak cukup 10%, kita kena bagi 20%. So harga kereta tadi 36K darab 20%. So sekitar 36 darab 20 so sekitar 7.2K, 7,200. Okey, 7,200 untuk deposit kereta. Deposit kereta 7,200. So kita boleh tengok kat sini untuk 7,300 kita boleh tengok harga 7,200. Sekejap ya. 15. Okey, kita boleh target dengan 15 gram. 7,200 ni kita boleh target dengan 15 gram. Kita tukar dalam bentuk emas. So deposit kita kena ada 15 gram. Deposit kita kena ada 15 gram, iaitu 20% daripada harga kereta. Kita nak kurangkan kita punya bayaran bulanan. Sebab tu deposit kena 20%, tak cukup 10%. Tak cukup 10%, kena 20%. Iaitu sekitar kalau 7,200, kalau sekarang harga sekarang adik-adik kena target untuk 15 gram untuk dapatkan kereta tersebut. Deposit kena 7,200 ataupun 15 gram. Okey.